Tempat terbaik untuk simpan duit raya anak-anak bagi 2026 untuk parents boleh tengok video ini sampai habis dan save untuk rujukan lepas raya nanti. Untuk raya tahun ni, saya sangat sarankan tuan-puan alihkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk simpanan emas. Kenapa pilih emas berbanding platform-platform simpanan yang lain? Sebab simpanan untuk anak-anak biasanya kita simpan dalam tempoh yang sangat lama. Contohnya untuk dana pendidikan anak-anak atau kegunaan masa depan. Dan kalau kita tengok sejarah, harga emas memang cenderung naik dalam jangka panjang. Sebagai contohnya, purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Tahun 2025 sahaja naik sekitar lebih 50%. Dalam tempoh 20 tahun, harga emas meningkat lebih 873%. Sebab itu, ramai orang gunakan emas sebagai simpanan jangka panjang. Bayangkan setiap kali raya, setiap tahun tuan-puan alihkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk emas 1 gram, 2 gram. Selepas 18 tahun, simpanan emas anak-anak dah boleh mencecah 18 gram. Yang mana nilainya hari ini sekitar RM12,000 lebih. Sekarang nak simpan emas pun dah sangat mudah tuan-puan. Contohnya melalui akaun Emas Gap Junior di Public Gold untuk anak-anak bawah 18 tahun. Parents boleh tambah simpanan bila-bila masa sahaja, termasuk tukar duit raya anak-anak setiap tahun kepada emas. Kalau perlukan duit, nanti tuan-puan boleh jual semula emas dalam akaun atau keluarkan emas fizikal seperti ini. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk buka akaun Gap Junior, untuk setiap anak-anak boleh klik link di bio saya untuk daftar secara percuma atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.